Hai semua dan selamat datang. Hari ini kita nak bongkar satu misteri yang paling hebat dalam hidup kita. Macam mana kita belajar bercakap? Cuba bayangkan, dari seorang bayi yang cuma tahu menangis, tiba-tiba boleh kuasai satu sistem yang kompleks gila. Jom kita rungkai sama-sama. Cuba betul-betul fikirkan sekejap. Tak ada buku teks, tak ada cikgu, tapi macam mana seorang budak kecil tu boleh faham dan guna tata bahasa? Ada vocabulary, siap faham sindiran lagi? Ajaib kan? Proses ni memang bukan calang-calang. Dan persoalan inilah yang dah buat ramai pakar berdebat berpuluh-puluh tahun lamanya. Okey, untuk mulakan perjalanan kita ni, kita tengok dulu teori yang paling awal. Teori ni, dia tak tengok apa yang ada dalam otak budak tu. Tak. Sebaliknya, dia tengok apa yang ada di sekelilingnya. Persekitaran. Teori ni kita panggil behaviorism. Konsep asas dia sebenarnya simple je. Menurut behaviorism, bahasa ni tak ada apa yang istimewa pun. Ia cuma satu tabiat yang kita belajar, sama macam kita belajar ikat tali kasut atau kayu basikal. Semuanya pasal rangsangan dari luar dan kita bagi tindak balas. Itu je. Jadi, bayangkan macam ni. Dari pandangan behaviorisme, bayi tu lahir macam sehelai kain putih atau papan kosong. Bila dia cuba sebut mama, mak ayah dia punyalah seronok, terus puji, peluk cium. Nah, ganjaran positif macam ni lah yang buat dia ulang lagi sebutan tu. Lama-kelamaan, bahasa dia terbentuk oleh persekitaran. Dia cuma terima je proses yang sangat pasif. Tapi, lepas tu orang mula persoalkan. Sekejap, kata mereka, budak-budak ni boleh cipta ayat yang dia tak pernah dengar pun sebelum ni. Macam mana behaviorisme nak jelaskan benda tu? Dari sinilah berlaku satu anjakan besar. Kita berhenti tengok kat luar dan kita mula jenguk ke dalam minda. Dan muncullah teori mentalis. Tokoh utamanya, Noam Chomsky. Dia bawa satu idea yang memang gegar dunia waktu tu. Kata dia, kita tak belajar bahasa dari kosong. Sebaliknya, kita memang dah dilahirkan dengan satu hardware khas dalam otak kita, satu chip untuk bahasa. Dipanggil benda ni Language Acquisition Device atau LAD. Idea ni dia terbalikkan terus peranan persekitaran. Tiba-tiba, persekitaran bukan lagi cikgu yang mengajar, tapi cuma pencetus yang onkan switch LED yang dah sedia ada dalam otak kita. Ini juga yang membawa kepada idea tata bahasa universal. Maksudnya, ada satu set peraturan asas yang sama untuk semua bahasa di dunia ni dan ia dah siap-siap ada dalam otak kita dari lahir lagi. Okey, selepas tu datang pula teori kognitif. Teori ini setuju, ya, memang prosesnya berlaku kat dalam. Tapi dia tak nampak bahasa ni sebagai satu benda yang special dan terasing. Sebaliknya, pada pandangan kognitif, bahasa ni cumalah salah satu dahan daripada sebatang pokok besar perkembangan mental kita. Jadi, poin paling penting kat sini ialah faham dulu, baru datang perkataan. Contohnya, seorang budak tu kena faham dulu konsep sesuatu tu dah tak ada, barulah dia boleh guna perkataan macam habis atau hilang. Maksudnya, bahasa dia berkembang seiring dengan cara dia fikir dan faham dunia ni. Ini proses yang aktif ya, bukan pasif. Nah, dekat sini kita nampak dengan jelas pertembungan dua idea besar ni. Sebelah sini, behaviorism, semua datang dari luar, kita cuma tiru je secara pasif. Sebelah sana pula, mentalism, semua datang dari dalam, kita sendiri yang jana bahasa tu sebab kita ada keupayaan semula jadi. Ringkasnya, luaran lawan dalaman. Habis tu, mana satu yang betul? Yang dari luar ke atau yang dari dalam? Macam kebanyakan benda dalam hidup ni kan, jawapannya selalunya ada kat tengah-tengah. Dan ini membawa kita kepada teori-teori seterusnya yang cuba kawinkan kedua-dua pandangan ni. Teori interaksionalis ni kata, magic tu berlaku bila dunia dalaman dan dunia luaran bertemu. Ya, betul. Otak kita mungkin dah siap sedia untuk berbahasa. Itu pandangan dalaman. Tapi, kesediaan tu takkan jadi apa-apa kalau tak ada interaksi sosial yang bermakna. Itulah dia pandangan luaran. Kena ada dua-dua. Kemudian, teori konstruktivisme pula, dia bawa idea ni lagi jauh. Teori ni tegaskan yang budak-budak ni bukan macam bekas kosong untuk kita isi. Bukan juga macam komputer untuk kita onkan. Tak, sebaliknya mereka ni macam seorang pembina yang aktif. Dia bina sendiri kefahaman bahasa dia, bata demi bata melalui setiap pengalaman dan perbualan. Jadi, prosesnya lebih kurang macam ni lah. Mula-mula memang kena ada otak yang dah bersedia. Lepas tu, otak ni terdedah kepada bahasa bila dia bergaul dengan orang. Kemudian, melalui interaksi aktif, dia bertanya, dia cuba cakap, akhirnya dia mula membina makna dia sendiri. Ia macam satu tarian yang dinamik antara apa yang semula jadi dalam diri kita dengan apa yang kita dapat dari luar. Okey, semua teori yang kita bincang tadi tu,
ia bagi kita satu kerangka kerja yang sangat bagus. Tapi, macam mana kita nak kaji semua proses ni secara saintifik? Kat sinilah kita perlukan kanta moden. Dan kanta itu ialah bidang psikolinguistik. Senang cerita, psikolinguistik ni macam jambatan antara psikologi dengan linguistik. Bidang ni cuba nak pecah masuk ke dalam kotak hitam minda kita dan faham betul-betul apa sebenarnya yang terjadi dalam otak bila kita bercakap, mendengar atau berfikir guna bahasa. Dan soalan-soalan yang ditanya tu sangat spesifik. Contohnya, macam mana otak kita proses ayat? Kenapa kita faham beza antara kucing kejar tikus dengan tikus kejar kucing sepantas kilat? Apa yang berlaku dalam kepala kita masa kita tengah membaca atau mendengar sekarang ni? Inilah benda-benda yang psikolinguistik cuba jawab melalui macam-macam eksperimen dan kajian imbasan otak. Baiklah, kita dah merentas macam-macam teori, dari luar ke dalam dan gabungan kedua-duanya. Sekarang, jom kita cantumkan semua kepingan puzzle ni untuk dapatkan gambaran penuh. Dan inilah kesimpulan yang paling penting. Sebenarnya, tak ada satu pun teori yang pegang semua jawapan. Salah kalau kita kata, teori ni je yang betul. Sebaliknya, setiap satu tu macam sekeping cermin mata dengan kanta yang berbeza. Behaviorism ingatkan kita yang peniruan itu penting. Mentalism pula tunjukkan asas biologi kita. Dan interactionalism pula, ia tunjukkan di mana semua bahagian ni bertemu dan berfungsi. Kalau kita nak gambarkan, mungkin ia nampak macam ni. Okey, ini bukan data saintifik yang tepat ya. Tapi ia satu cara untuk kita nampak gambar besarnya. Peniruan dari persekitaran dan keupayaan semula jadi otak kita tu, memang asas yang penting. Tapi tengok bahagian yang paling besar tu, separuh daripadanya datang daripada interaksi aktif dan cara kita membina makna. Di sinilah letaknya enjin utama pembelajaran bahasa. Petikan dari ahli falsafah Ludwig Wittgenstein ni memang merumuskan semuanya dengan padat. Sempadan bahasaku bermakna sempadan duniaku. Bahasa ni bukan setakat alat untuk kita bersembang. Ia adalah alat yang kita guna untuk berfikir. Ia yang membina realiti kita. Ia yang melukis peta dan sempadan dunia kita. Dan ini membawa kita kepada satu soalan terakhir untuk kita fikirkan sama-sama. Kalau kita dah faham semua ni, dari peranan interaksi sosial sampailah ke cara otak kita berfungsi, apa kita boleh buat dengan ilmu ni? Mampukah kita cipta cara belajar yang jauh lebih baik, bantu mereka yang ada masalah pertuturan, atau mungkin kita sendiri boleh belajar bahasa baru dengan lebih pantas dan berkesan? Masa depan pembelajaran bermula dengan kita faham dari mana semuanya bermula.